Kencing manis adalah penyakit seumur hidup? Sekali dah kena, terpaksa makan ubat sampai mati? Salah besar. Jurnal perubatan paling berautoriti di dunia, The Lancet, baru sahaja mengeluarkan berita menggemparkan. Dengan hanya melakukan satu perkara yang betul, 86% pesakit boleh pulih sepenuhnya tanpa perlu menyentuh ubat lagi. Dengar baik-baik. Punca sebenar kencing manis bukan sekadar gula dalam darah, tetapi pankreas anda sedang beracun. Lemak visceral yang berlebihan di dalam perut bertindak ibarat lapisan cat yang tebal. Ia menyalut dan menyumbat pankreas anda sehingga insulin gagal dirembeskan. Inilah fenomena yang dipanggil pankreas berlemak. Selagi anda masih dalam tempoh 4 tahun pertama sejak disahkan menghidap diabetes dan sebelum pankreas anda mati lemas dalam minyak, anda berpeluang untuk pulih. Dengan menurunkan berat badan sebanyak 15 kilogram, anda sebenarnya sedang mencuci lemak-lemak toksik ini dan menghidupkan semula fungsi pankreas anda. Turun 15 kilogram, peluang pulih adalah setinggi 86%. Bagaimana mahu bermula? Ikuti 3 langkah ini. Tukar nasi putih, gantikan dengan nasi perang, barli atau kekacang. Turutan makan. Makan protein, daging atau ikan dan sayur dahulu, barulah makan karbohidrat. Ini mengelakkan lonjakan gula. Waspada sos. Elakkan gula tersembunyi dalam sos tomato dan sos salad. Mula selamatkan pankreas anda hari ini juga. Jangan tunggu sehingga pankreas anda rosak sepenuhnya baru mahu menyesal. Hantarkan video ini kepada rakan-rakan geng manis anda. Ikuti saya. Jom rungkai formula kehidupan.